Okay, soalan 13, SPM 2022, paper 2. Okay, program linear programming. Sebuah kilang menghasilkan jus jambu dan jus tembikai. Disebabkan oleh had kapasiti pengeluaran, kilang itu boleh menghasilkan selebih-lebihnya 180 pak jus dalam satu hari. Selebih-lebihnya 180 lah. Maksudnya, jus jambu tambah dengan jus tembikai. Okay. Bilangan pak jus tembikai yang dihasilkan jus tembikai melebihi bilangan pak jus jambu batu adalah kurang daripada 60. Permintaan untuk bilangan pak jus tembikai adalah sekurang-kurangnya 1/2 daripada bilangan pak jus jambu batu. Okay, sekarang ni kalau cikgu baca macam tu je, tak dapat idea lagi. Because for this question, make sure yang mana X, yang mana Y. Then you'll be very clear. Setakat ni cikgu tak nampak yang X, Y. And then when I go for A, baru dia nak mention yang X tu apa, Y dia apa. Okay. So X is jus jambu, Y adalah jus tembikai. Pack, bilangan pack. Bilangan pack jus tembikai, bilangan pack jus jambu. Okay. You must be very clear X tu apa, Y tu apa. So ingatlah, X tu adalah bilangan pack jus jambu, Y adalah bilangan pack jus tembikai. Sekarang kita lihat semula soalan tadi untuk dapatkan 3 ketaksamaan lah. Okay. First, jadi sekarang jus jambu tu X, bilangan pack dia, dan tembikai dia Y, bilangan dia. Okay, sekarang, dia cakap selebihnya 180 pak jus. So maksudnya jumlah dia 180. So how to get jumlah? Of course, bilangan pak jus jambu tambah dengan bilangan jus tembikai. So which is X plus Y. Selebih-lebihnya is the maximum. Itu dah paling atas. So tak boleh lebih dari 180. Tapi boleh sama dengan 180. So that means kurang atau sama dengan 180. Okay, fahamkan maksud selebih-lebihnya lah. Alright, dah dapat satu lah. Terus ayat kedua. Okay. Bilangan pak jus tembikai. Ini adalah jus tembikai tadi adalah Y. So Y yang dihasilkan melebihi. Maksudnya Y itu melebihi bilangan pak jus jambu batu X. Jadi Y melebihi X kurang daripada 60. So yang melebihi Y lebih daripada X. Yang lebih tu yang dia nak cerita. Macam nak cari dia lebih berapa? Of course, we need to minus. Sebab nak tahu berapa yang dia lebih tu. Okay, so Y tolak X kurang daripada 60. Dia cakap kurang daripada 60. So means kurang 60 lah. Dia tak boleh sama. Dia mesti kurang. Sebab kat sini, dia cakap kurang tu mestilah kurang. Dia tak boleh sama. So that's why cikgu letak kurang je. Tak ada tanda sama. Okay, dia kurang macam ni je lah. Okay, next. Ayat yang ketiga. Permintaan untuk bilangan pak jus tembikai. Jus tembikai tadi, Y kan? Okay, Y. Adalah sekurang-kurangnya 1/2 daripada bilangan jus jambu dia X. So that means Y, cuba tulis kat sebelah ni ya, Y. Bila dia cakap sekurang-kurangnya, maksudnya itu yang dah minimum. Means dia mestilah lebih besar, tapi dia boleh sama jugalah. At least dia boleh sama, and then of course dia kena lebih besar daripada tu. Sebab sekurang-kurangnya tu dah minimum. Alright. Adalah 1/2 lepas tu ikut je ayat dia 1/2 daripada, kalau daripada means times lah, daripada bilangan jus jambu batu which is X, 1/2 X. So that means dia punya kekangan dia adalah inequalities dia adalah Y lebih besar tu sama dengan 1/2 X. So ini 3 kekangan dia lah yang dia minta. 3 ketaksamaan lah yang dia memenuhi kekangan di atas. Alright. So seterusnya kita cek seterusnya yang B. Okay, yang B dia nak kita lukis graf. Okay. So dia lukis graf of course menggunakan kertas graf. Okay, kita tengok sini. Skala dia 2 cm kepada 20 pak pada kedua-dua paksi. And then lukis dan lorek atau R yang memenuhi semua kekangan di atas lah. Okay. Alright, so lepas ni tengok soalan lah sebab cikgu nak buka yang ini. Senang cikgu nak terangkan. Okay, cikgu dah lukiskan untuk kamu. Okay. So of course yang pertama
skala, pastikan skala dia betul, paksi Y dengan paksi X lah. Paksi X dengan paksi Y, pastikan dia betul. Kebetulan dia cakap dua-dua pun sama. Kadang-kadang berbeza. So, baca soalan betul-betul. So, 2 cm, of course satu petak besar ni 2 cm, 20, 40, 60, 80 and so on. And same goes for the Y lah. Macam tu. Alright. So, cuba padam dululah. Okay, dah letak skala. Okay, first dah letak skala. Okay, lepas letak skala, then you draw the line. Okay, lukis graf dia dulu. Yang pertama cikgu nak lukis untuk X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 180. Okay, macam mana kamu nak lukis? Okay, first buat jadual. Okay, of course buat jadual. Cara ni yang paling senang lah. Buat jadual paling senang. X, Y, and then ambil 2 titik. Titik X tu kita ambil dulu. Titik X kamu boleh je ambil nilai X dia. 0 ke, 20 ke, 40 ke. Up to you. So, cikgu nak pilih 0 dengan 40. Okay, cikgu letak 0. X tu cikgu dah anggap dah 0 dengan 40. And then carilah nilai Y dia. So, sekarang kita anggap sebagai sama dengan dulu. Sebab nak lukis graf. So, X tu kamu gantilah 0. So, 0 tambah Y sama dengan 180. So, Y sama dengan 180. So, Y dia 180 lah. And then, do the same thing for X dia 40. So, 40 tambah Y sama dengan 180. So, Y sama dengan, ni 40 pindah jadi tolak. So, 140 lah. 180 minus 40. So, you'll get 140. So, since dah dapat 2 titik kan. 0, 180. Okay, and then mark 0, 180 kan sini. Mark dia. Okay. And then satu lagi 40, 140. 40 sini, 140 dari sini. Tanda. Okay, once dah tanda, and then sambung. Ambil membaris lah, of course. Ambil membaris, sambung lah macam ni. Okay, sebelum lukis, hati-hati sebelum lukis yang ini. Check dulu. Ingat, kalau ada tanda sama, it's a solid line. Kalau macam ni je, dia kena putus-putus. Okay, tak ada tanda sama, dia putus-putus. Okay, remember that. Okay, then that's how I draw lah. Okay. Alright, so dah lukis. Make sure you draw another one also macam tu lah. And then another two also macam tu. Semuanya guna jenis jadual. Okay, jadual yang dapatlah lukis. And then yang ini nampak tak dia putus-putus. Kenapa dia putus-putus? Because the ketaksamaan dia adalah Y tolak X lebih kecil dari 60. Sebab ketaksamaan dia. Tak ada tanda sama, so putus-putus lah. Okay, so I hope you can draw. Okay. Guna je cara yang pertama yang cikgu ajar tadi lah. Okay. Alright, sekarang make sure we already, okay, now we already draw everything. So, macam mana nak dapatkan kawasan berlorek? Okay, kawasan berlorek dia, cikgu tulis dulu ketiga kekangan tadi, X plus Y lebih kecil atau sama dengan 180. And then Y minus X lebih kecil dari 60. And one more is Y lebih besar atau sama dengan 1/2X. Okay. So, kamu buatlah A, B, C, D, E, F. Setiap ruang tu letak A, B, C, D, E, F. Okay. Alright. And then tengok satu persatu. Sekarang yang pertama cikgu nak tengok yang ini. Okay, tengok yang ini. Tengok kedudukan Y. Y tu kena cucuk. Cucuk maksudnya macam ni lah kan. Kalau kena cucuk maksudnya dia mesti lebih bawah. Lebih dekat bawah. So graf dia yang ini kan sekarang. Yang ini. So kawasan bawah, maksudnya dekat bawah macam ni. So that means yang C dengan D tu tak boleh, dengan E ni pun tak boleh. Okay. And then yang kedua, kita tengok yang ini pula. Okay, Y dia tu kena cucuk juga. So mana graf dia? Ini. Graf dia ni kan. Okay, kena cucuk. So kena cucuk maksudnya bahagian bawah. Macam ni. So yang A ni pun dah tak boleh dah. So dah tinggal B dengan F sahajalah. So tengok yang ketiga. Yang ketiga, Y tu kena buka. Kena buka maksudnya bahagian atas. It means F ni pun tak boleh. So kawasan dia yang kawasan sini. Macam ni. And then make sure you tulis R. Mesti tulis R. Okay, clear? And then yang lain tu kita padam lah. Okay. Jangan biarkan macam tu tak cantik kan. Of course kita kena padam lah. Yang lain tu kita padam. Yang kat luar tu yang tak ada kaitan tu kita padam. Okay. Alright. So kita dapatlah kawasan R. So lorek ni boleh je cincai-cincai macam ni. Contoh kamu nak cepat-cepat kamu nak lorek macam ni. And then R tu jangan lupa lah tulis. Boleh je. Tapi nak sejukkan hati pemeriksa,
Buatlah kemas sikit lah. Alright. So dah selesai lukis graf. Okay, next apa yang dia nak? Tengok soalan. Nyatakan bilangan maksimum pek jus jambu batu yang dihasilkan. Bilangan jus jambu batu which is X. So maksimum X dia kat mana? Tengok yang paksi X. Okay. Kita tengok paksi X dia yang kat sini. So X yang paling maksimum dia sini, right? Okay. So 120. So the answer is 120 lah. Okay. Alright. So yang C2 disebabkan oleh kenaikan harga jambu batu pada suatu hari tertentu, setiap beg jus jambu batu mengalami kerugian sebanyak RM5.50. So it means X rugi. Negatif rugi RM5 RM lah, RM RM5.50 lah. Rugi RM5.50. And then keuntungan dari setiap beg jus tembikai is the Y. Okay. Untung RM40. Okay. Alright, hitung keuntungan maksimum yang diperoleh. Dia nak untung maksimum. So kalau untuk maksimum, sekarang kamu nampak kat sini, dia punya, apa nama ni, X rugi, Y untung. Jadi kalau nak keuntungan maksimum, yang rugi itu mestilah kurang. Means, ambil X yang paling minimum. So bila in that case, kita ambil X yang paling minimum, okey, ini dia cakap demikian hari itu hitung keuntungan maksimum yang diperoleh jika kilang menghasilkan 80 pek jus tembikai. So yang jus tembikai ni dia dah bagi tahu Y dia tu 80. So you have to find nilai X berapa apabila Y dia 80. So Y 80 dia sini, okey. So yang minimum bagi X sebab X tu mengalami kerugian. So, bila dia mengalami kerugian, kamu nak untung maksimum. Means rugi tu mestilah ambil yang paling kurang. So yang paling kurang dia kat sini. Okay. Tapi masalahnya on the dotted line. Kalau on the dotted line, tak boleh ambil. Kalau dotted line, kita kalau ambil di sini 20 kan? So tak boleh. So ambil yang selebihnya. Next one is 21. Next is 21. So nilai X dia adalah 21. Okay, kalau sepatutnya 20, memang sepatutnya 20 tapi it's on the dotted line. Kalau dotted line tak boleh ambil ngam-ngam kat situ. So kita ambil yang next yang masuk kat sini which is 21. So sekarang kamu dah tahu Y dia 80, X dia 21. So bolehlah cari nilai maksimum. So nilai maksimum dia adalah nilai maksimum dengan 80 bilangan Y yang untung dia RM40 dan tolak kerugian lah. Tolak rugi dia yang 21 lah. So 21 RM RM5.50. Kita tolak yang dia rugi lah. So you'll get the answer lah. RM RM3,084.50. This is the answer. Of course semua ni buat di ruang jawapan lah. Jangan contin-contin dalam graf. Cikgu contin dalam graf supaya senang cikgu nak tunjukkan kamu. Okay. Alright, that's all.